Sirim ni sebenarnya dia sijil, pensijilan. Dia nak buktikan sesuatu claim. Kita nak kata okay, ni adalah claim kita, dia boleh tembus lapisan kulit ke. Sirim ada mikroskop untuk tu. Contohlah itu sirim lah untuk dalam dunia skincare. Kalau dunia bidang elektrik tu lain pula cerita dia kan. Tapi kalau skincare dia macam tu. Tetapi kalau KKM ni wajib semua skincare kat Malaysia kena berdaftar dengan KKM. Cuma apa yang saya notice, kelompongan dia dekat situ lah. Okay, di mana waktu kita nak register KKM tu, kita boleh type sendiri percentage ingredients dia. Maksudnya kalau founder tu tak jujur, dia boleh tipu kandungan dia. Dia boleh tipu kandungan produk. Unless kalau ada customer complain, baru KKM akan withdraw dia punya note dan juga check balik. Kat situ ada kelompongan lah. That's why kita nampak, oh kenapa dia ada KKM tiba-tiba ada mercury pula dalam dia. Betul tak? So itu masalah individual sendirilah nak register. And then dia nampak oh kat sini ada kelompongan, so dia ambil peluang. Itu je lah. Tapi KKM memang wajib lah notification nombor dia. Wajib untuk semua. Yang sirim tu untuk kita test claim. Ya, dan juga KKM ada dua. NOT untuk skincare. Kalau kita dah level, oh kita punya skincare ni boleh kurangkan panau, kurap. Yang tu kena ada MAL. So tak boleh sebarangan cakap claim macam-macam. Satu ubat ni macam-macam masalah dia boleh selesaikan kan. Tak boleh. Itu dah jadi macam medical dah sikit kan. Kadang-kadang perfume colek-colek hilang batuk. Salah tu. Pengiklanan salah. Dia kena ada MAL baru kita boleh perubatan punya claim.